Family Day 2026. The Backyard Glamping. Cameron Untuk Family Day 2026, kami memilih The Backyard Glamping Cameron Highlands. Terletak di atas bukit di Kampung Taman Sedia. Lokasi glamping ini memerlukan sedikit pendakian kira-kira 50 meter dari jalan utama. Namun, setiap langkah berbaloi dengan keindahan yang menanti. Dengan suasana yang sejuk dan nyaman, pengalaman bermalam di dalam kemah di sini pastinya menjadi kenangan yang sukar dilupakan. Sekitaran glamping ini sangat cantik dan bersih, dihiasi dengan landscape yang tersusun rapi serta membuka pandangan. Setiap sudut kawasan ini dirancang dengan teliti, menampilkan susunan yang kemas dan harmoni dengan alam sekeliling. Kehijauan alam semula jadi jelas kelihatan dengan pepohon yang rindang serta bunga-bungaan yang mekar menambah seri suasana. Udara yang segar dan nyaman mengiringi setiap detik, seolah-olah membawa ketenangan yang sukar digambarkan. Susun auto kawasan yang teratur menjadikan keseluruhan persekitaran kelihatan lebih luas dan lapang. Laluan pejalan kaki disediakan dengan baik, membentuk garis yang jelas di antara kawasan kemah dan ruang terbuka. Kawasan ini dijaga rapi dengan kebersihan yang sentiasa terpelihara tanpa sebarang gangguan. Elemen dekorasi yang digunakan sepenuhnya berasaskan alam semula jadi. Setiap perincian disesuaikan dengan persekitaran, menjadikan suasana terasa lebih semula jadi dan mendamaikan. Kombinasi unsur-unsur ini menghasilkan pemandangan yang bukan sahaja indah, malah memberi rasa keseimbangan pada keseluruhan suasana. Dari sini juga, kita dapat menikmati pemandangan puncak Gunung Irau yang menenangkan, menjadikan suasana di sini begitu damai dan mempesona. Laluan masuk kedua menuju ke kawasan glamping ini dihiasi dengan deretan bunga-bungaan yang mekar dan indah, mencipta suasana yang begitu memikat hati dan membuka pandangan sejak langkah pertama.
Kumpulan 1, kumpulan kuda belang. Kumpulan 2, kumpulan cengkerik. Mantap ya. Kumpulan 3, kumpulan apa? Asparagus. Kumpulan 4, Gunung Mak Cincang. Tiba. Apa grup apa? Grup Laila. Kumpulan nombor 1. Bawa bola pingpong dalam sorong. Ada nak kata apa? Ayam kalah. Tak banyak lah. Zara lari Zara. Lari Zara lari. Pakcik, bang besar. Ada kamera wakil tu, Menang.
Ke garisan. Sedia. Boom. Okey, GoPro. Bohong mana GoPro? Ikut habis. Cepat, cepat. Mana kumpulan 3 mana? Depan sekali ni. Satu. Alah, Daniel, cepat Daniel. Satu, cepat satu. Alah, satu, kena nombor yang cepat. Satu. Nombor satu cepat. Daniel salah sikit Daniel. Daniel, besar sikit. Semua besar. Oh, lepas tu boleh lepas semua tak besar. Tiga. Cepat. 3. Masih sokong walaupun kalah. Walaupun tak nak kalah. 3. Kumpulan Halilintar. Kumpulan 3. Kumpulan Halilintar. Tak habis. Sampai sudah. Keluar. Keluar semua keluar sampai ujung. Okey, keluar. Keluar. Yeay, ni menang. Lutut. Okay, semua okey. Juri tengok juri. Siapa yang buat mistake, keluar. Lutut. Bola. Kaki. Bola. Lutut. Okey. Hang menang. Relax. Anda menang. Okey, hang relax. Hang marah kena save. Bahu. Bola. Bahu. Lutut. Kepala. Botol lah benar darat. Sudah. Juri pun salah. Dapat ambil. Kaki. Kepala. Lutut. Bahu. Kepala. Kaki. Bahu. Lutut. Kepala. Kaki. Kepala. Lutut. Bahu. Kepala. Lutut. Bahu. Kaki. Kepala. Cawan. Cari pemenang walaupun semua nombor 1 punya team, kita cari pemenang. Okay, masuk. Semi final. Susun. Kepala. Bahu. Lutut. Kaki. Kepala. Bahu. Lutut. Kaki. Kepala. Bahu. Lutut. Kaki. Selamat semua menyanyi. Kepala, bahu. Kepala. Bahu. Lutut. Kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kepala. Kepala, lutut, bahu, kaki, telinga, rambut. Ada agak terpedaya. Menang. Okey, ini ya. Ini final. Kepala, lutut, kaki, bahu, kepala, rambut. Rambut memang rambut. Telinga. Oh, lawan dua beradik agak. Mudah je. Agak dua orang. Final.
Dia sudah lambat sikit lah. Dia hampir lah. Dia hampir. Dia lambat sikit. Okay, jap, final. Penat. Ada mic. Kepala, bahu, lutut, kaki, kepala, bahu, lutut, kepala, bahu, kepala, lutut, kaki. Cepat dia penat lepas cepat Kepala, kaki, lutut, bahu, kepala. Terus kalau tiada kena bagi pengetahuan lah. Training ni tak ada training kat rumah Kepala, lutut, kaki, rambut. Kena dia pegang kepala habis ya. Sebab kita punya instruction. Cepat. Sama-sama. Kepala, lutut, kaki, cawan. Dia tak ready. Dia tak ready. Jangan potong ni. Ke garisan. Sana. Tu dah ambil tu besar. Lagi. Rasa siapa pula? Okey dah. Jangan nampak. Tengok siapa boleh banyak. Kena kira. Kena kira. Apa belon? Banyak. Daniel pemenang. Hasil kutipan. Semua saya ada ni. Gigi dah naik pun. Dia boleh dulu weh. Sampai merah muka. Dia oh ini macam bom ni. Lagi. Lagi. Oh! Macam bom. Cepat tutup mata. Tiup ya. Jangan takut, tiup saja, tutup mata. Bosan gila belon ni patut tak pecah. Woi, dah cakap. Okey, dah macam buah-buah game. Oh. Cepat Abina pula. Daniel. Meta. Dia lagi kak. Yang betul. Mak Lang beli belon yang mahal ni. VIP belon ni. Oh. Macam bom. Dah fair bercara. Tak boleh tiup. Tak masuk. Habis Nuri kira surrender lah. Weh. Tok balik. Tok balik. Kita balik. Dia poin menang. Siapa menang? Pertama dia. Ya, Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai pukul tengah betul balik.
Nombor 4. 1, 2, 3. Lekat. Alhamdulillah. Siap deh. Ambil. Ni pemenang pertama, Pak Nyang. Air. Nampak menang. Pak Nyang pertama. Okey, panjang pertama. Halo, so sweet. Itu. Alah, sambil rekam. Habis. Nombor 2. Nombor 3. Pasal nombor 2, nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 dah. Tak dah. Mana? Tak dah. Apa kau tulis ni? Tak masuk habis tu. Habis tu. Bagi tu. Rekod. Mana nak jumpa? Mana ya? Dia gila. Okey, tengok. Okey. Apa banyak Dia ada gam ni, ada gam. Ajak apa tu? Kira sekali ke? Siapa jatuh? Bola keras. Bola keras, belon lah, mana ada bola lah. Belon keras. Rakam tu kau ada bau. Dah. Oh, tak pecah. Yang molek. Semua jarai. Badan tinggi. Lambung tinggi. Tangkap dia tu ah. Badan tinggi tau. Ha, latu. Mana ada latu? Buat. Keeper. Bekas kiper matang kuang ah. Pak tinggi. Okey. Yang molek eh. Pecah. Ada gula apa bagi ayah? Mama, badan tinggi mak. Matang. Masih bertahan. Belakang. Ni yang AJK buah ayak ni tak cukup ayak. Tengok, tekuk itu tak pecah ni tu. Lambang. Oh, tipu. Jaga dia. Belakang.
Patutnya kena betul kat badan. Langgar lawan tadi Petang Kuang. Pasal Lambung tinggi. Lambung tinggi. Tak tinggi lambung. Jangan tentap kat belakang. juara pasangan. Dia tipu. Akhirnya aku cinta kat Petang Kuang. Petang Kuang cinta. Habis. Oh, riau ke apa? Kau yang merah. Dah dapat naik TV jom, TV di test pergi helipad. Ini boleh? Hai. Baju family day tahun ni. Si belakang. Alright. Godeng-godeng. Tuh. Ya, tim dapat tim hari kedua. Pak Ngah masih kekal untuk meniaga hari ni lah. Hari ni meniaga godeng. Apa nasi goreng? Oh, sedap. Bukan dari video. Orang itu bagi. Sudah satu. Adalah satu.
Okey. Anak ayah mantap. Okey. Okey, game yang ketiga pula adalah game larian jejak kasih. Kumpulan drum roll. Kumpulan 3. Bulan 3. Kumpulan 3? Hei, kumpulan kita. Kumpulan 3. Dia ni kumpulan 3. Ya. Ah, nak rekod. Sana. Nampak. Buka, buka. Hei, hantar rekod nampak gambar kampung. Oh, button. Dah Risa makan susu lah. Makan susu ada Risa. Nampak ni. Angkat keluar, tunjuk. Okey, angkat dia. Semua angkat dia, tunjuk. Apa ni dapat banyak? Apa ni? Punya surprise sangat. Dalam dapat banyak. Apa mandi ayam sabun? Ha, tu kan. Baik, ayah. Jadi buka ni. Pak ni malam-malam suka abuk ah. Oh, Maggie. Duduk. Minum dah bawa. Macam dah bawa. Saya. Kita tu nak cari, Nuri tak cari. Ini makan benda. Oh, tolong. Oh, boleh pakai telur baru. Oh, telur lama boleh buang. Telur lama boleh pakai buruk. Pakai telur baru. Oh, makanan dia. Minum terus. Minum. Bawa pergi mangin. Pink color. Babi. Babi. Cawan babi. Boleh bagi kat awet. Hakim boleh bagi kat awet. Cawan babi. Cawan babi. Bagi kat awet. Minggu depan. Habis lepas sama jamban. Bersih ya jamban rumah. Dah scam. Berdua. Macam apa? Perfume. Tanya perfume. Cepat spotlight orang tunggu hang ni. Cepat ni. Semua kamera kat hang cepat dia ni. Cepat dia ni, cepat. Ginju bang. Bagi kat Markah juga, gincu. Markah Badawi. Cepat dia ni.
Badawi. Tu apa siapa malu? Daya siapa malu? Bagikan next bini. Future wife. Kopi sila pulang amal. Okay, 1, 2, 3, buka. Yeay, boleh makan kek. Oh, sedap lah kek. Lagi. Ya, ada. Minum. Dapat Apa tu? Sarapan bagi tu. Sarapan. dapat jongkar. Thank you. Ni untuk sarapan esok, sarapan. Mario. Ya. Boleh guna. Ki, dia dapat banyak lagi. Ni. Mario. Dalam perjalanan hidup ini, keluarga sentiasa menjadi teras utama yang mengikat setiap langkah dan kenangan. Aktiviti sebegini menjadi titik permulaan kepada tawa kecil yang akhirnya menjadi cerita indah penuh makna. Setiap detik bersama dihiasi gelak tawa, kasih sayang dan kebersamaan yang tidak ternilai. Hubungan harmoni dalam keluarga menjadikan setiap kenangan terasa lebih hangat dan bermakna. Dalam hubungan adik-beradik, walau penuh dengan usikan dan gurauan, disitulah lahirnya keakraban dan kasih yang sentiasa utuh. Kita saling menyokong, saling menjaga dan sentiasa ada antara satu sama lain. Akhirnya, segala kenangan ini menjadi bukti bahawa kebersamaan dalam keluarga adalah anugerah paling berharga. Dan semoga ikatan ini terus kekal erat sepanjang masa.